Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi saksama, penjawat awam, warga pendidik, para hadirin yang saya muliakan serta seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berdiri saya pada hari ini bukan sekadar untuk menyampaikan sebuah pidato, tetapi untuk mengajak kita semua menyelami satu amanah besar menjadi tunjang kehidupan negara. Pidato saya pada hari ini bertajuk Rukun Negara Jiwa Malaysia, membina bangsa madani berteraskan nilai dan perpaduan. Hadirin yang saya hormati, 5 prinsip rukun negara bukan sekadar susunan kata yang dihafal ketika perhimpunan atau acara rasmi negara. Rukun negara ialah jiwa yang menghidupkan identiti Malaysia. Dalam dunia yang semakin mencabar hari ini, kita berhadapan dengan pelbagai ancaman terhadap perpaduan. Penyebaran maklumat palsu, ucapan kebencian di media sosial, sikap mementingkan diri dan kemerosotan nilai hormat menghormati. Semua cabaran ini memerlukan kita kembali kepada asas pembentukan negara, iaitu penghayatan terhadap rukun negara. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahawa sekolah merupakan medan pertama dalam membentuk generasi yang memahami erti perpaduan dan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, subtopik pertama yang ingin saya kupas ialah kepercayaan kepada Tuhan, asas pembentukan insan berakhlak. Prinsip pertama ini bukan sekadar berkaitan dengan kepercayaan agama, tetapi mencerminkan nilai moral dan kemanusiaan yang menjadi asas kehidupan. Sebuah negara tidak akan menjadi hebat hanya kerana memiliki teknologi canggih atau ekonomi yang kukuh. Dalam konteks pendidikan, nilai ini perlu diterapkan dalam jiwa murid sejak kecil. Oleh itu, kepercayaan kepada Tuhan menjadi benteng yang menghalang manusia daripada melakukan perkara yang merosakkan diri dan masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, subtopik kedua ialah keluhuran perlembagaan, asas keadilan dan keharmonian negara perlembagaan. Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas kepada sistem pemerintahan Malaysia. Sebagai guru, kita memainkan peranan besar dalam menjelaskan kepada generasi muda bahawa menghormati perlembagaan bermaksud menghormati negara. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Perpaduan tidak akan hadir secara automatik, tetapi perlu dibina melalui kefahaman dan penghormatan. Hadirin yang saya hormati, subtopik ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan, cerminan jati diri bangsa. Dalam era digital hari ini, cabaran terhadap nilai kesopanan semakin ketara. Kita lihat bagaimana kata-kata kasar, penghinaan dan perdebatan tanpa batasan sering berlaku dalam dunia maya. Sedangkan bangsa yang maju bukan sahaja diukur melalui kepandaian intelektual, tetapi juga melalui ketinggian adab dan budi bahasa. Hadirin yang saya kasihi, sesungguhnya rukun negara bukan sekadar tanggungjawab pemimpin atau kerajaan. Rukun negara ialah tanggungjawab kita bersama. Sebagai warga pendidik, marilah kita terus menjadi penyemai nilai, pembinaan perpaduan dan pencetus perubahan. Sekian, terima kasih.